Hari ni kita ada satu laptop Acer. So actually ni model yang lama and aku tak faham kenapa customer ni tak nak tukar yang baru, dia tetap nak baiki. So laptop ni dia guna Core i5 and dia ada Nvidia punya graphic chip. And dia ada masalah tak boleh on. So kita kena check kenapa. First kita cocok dulu charger and ikutkan lampu dia langsung tak menyala. And bila kita try onkan dia, tak ada apa-apa yang jadi. So kita kena check kenapa. Lepas tu kita cabut dia punya casing keyboard and then cabut casing touchpad. Lepas tu keluarkan dia punya board. So now kita kena cari mana komponen yang rosak. Untuk cari komponen yang rosak, aku akan pakai multimeter and aku akan baca reading dekat circuit ni. So ni actually circuit untuk dia punya main power supply and dia punya reading tu agak rendah, maknanya tu tak normal. Lepas tu aku akan inject voltage guna jumper wire and guna thermal camera untuk cari mana komponen yang panas. So komponen yang panas tu komponen yang rosak lah. Dekat sini boleh nampak dia punya processor yang panas. Tapi processor yang panas tak semestinya processor yang rosak. Kadang-kadang dia punya circuit tu yang rosak. So bila guna thermal camera lagi sekali and check dekat bahagian tepi, aku nampak ada komponen lain juga yang panas. And komponen yang panas tu dia punya power supply. So ni actually circuit power supply untuk dia punya processor. Untuk ni kita just kena cabut power supply yang rosak tu and gantikan dengan yang baru. Aku cabut sekali kapasitor yang ada kat tepi tu sebab kapasitor tu nampak tak elok. Ok, dah siap. So now kita akan pasang blackboard ni and kita akan test. Sebelum tu kita serviskan sekali dia punya kipas and tukar sekali dia punya thermal paste. Sebab dekat laluan angin ini penuh dengan habuk. Ok, so dah siap pasang semua. So now kita akan test. Cocok balik charger. And then onkan dia. And dah boleh on.